penyakit-penyakit yang nak terangkan ni. Itu yang kita nak tahu, penyakit-penyakit apa tu. Contohnya kalau kulit ni, kalau ikutkan banyak penyakit juga doktor. Contohnya macam kulit ruam-ruam. Itu dikira penyakit juga tak? Betul. Kulit yang sensitif. Kulit sensitif. Jadi kulit ni secara keseluruhannya dia melindungi daripada mikroorganisma, termasuk virus, bakteria, fungal. Jadi kita perlu pelihara kulit ni secara keseluruhan. Okay. Yang penting juga kulit ni sebenarnya dia pigmentasi. Pigmentasi dia membantu kita menghalang daripada cahaya UV, sinaran cahaya matahari. Sebab tu kalau kita nak keluar rumah, kita digalakkan untuk pakai UV protection. Ya, betul. Jadi memang perlu pakai pelindung UV, sunscreen, kurang-kurang SPF 30 dan yang sebaiknya SPF 50 ke atas lah. Ya. Dan kita nak tahu juga kan, apa itu sebenarnya epidermis itu? Mungkin ramai yang maklumat saya sebegini. Mungkin dengan adanya kehadiran doktor pada hari ini, mungkin kita nak tahu dengan lebih lanjut, apa itu epidermis? Epidermis ialah sel kulit kita yang lapisan paling luar ya. Maknanya sekarang ni? Ya, betul. Yang kita lihat ialah epidermis dan dalamannya ialah dermis dan diikuti oleh subcutaneous tissue kita, iaitu the hypodermis. Jadi dia sebagai pintu yang memelihara kulit kita daripada mikroorganisma dan pertahanan badan kita. Jadi apa-apa serangan pada kulit, kita perlu pelihara kulit kita supaya dia menjadi pintu menghalang daripada bakteria, virus, fungal masuk oleh kulit kita. Okey, baik doktor. You nak tanya juga kan, dah alang-alang kita bersama dengan doktor pakar ni kan, kita nak tahu juga dengan berlanjut lah sebenarnya. Kalau cakap mengenai lapisan kulit, contohnya kalau di kulit wajah kita sendiri, kita ada 7 lapisan. Betul ke doktor? Kita lapisan kulit tu epidermis, dermis dan juga lapisan dalamannya hypodermis, termasuk subcutaneous tissue. Dan kemudian kita punya tisu-tisu lain lah dalam kulit kita. Jadi bukanlah epidermis paling atas sekali. Ya, betul. Maknanya yang lain-lain yang bawah-bawah tu sel-sel. Betul. Okey, baik. Jadi harap tu penerangan yang lanjut lah supaya kita dan masyarakat tahu sebenarnya apa sebenarnya bahagian kulit ni, sel-sel apa yang terlibat. Ya. Okey, baik. Itu antara epidermis lah yang telah pun doktor kongsikan dengan kita. Okey, kalau berkaitan dengan kata kulit ataupun sistem imun sendiri tu bagaimana? Okey, jadi kulit kita ni ada sel imun, jadi daripada sel Langerhans, dia jadi benteng pertahanan kepada kulit kita. Jadi contohnya sekiranya ada bakteria ataupun virus kan, bagi contoh lah kanak-kanak di taska, dan kita ada concern tentang seperti you sebut sebentar tadi kan, HFMD. Jadi virus-virus ini dia boleh berjangkit melalui sentuhan. Jadi apa cara dia sebenarnya ialah protection of the barrier kulit sendirilah dan juga penjagaan. Apa penjagaan yang perlu jadi penjagaan dia ialah mengelakkan daripada sentuhan dan juga membasuh tangan. Yang tu penting ya. Jadi kita agak kurang menjagalah sejak di zaman COVID dahulu kan. Kita menjaga. Kalau boleh kita kena buat waktu zaman COVID tu ya, asal betul. Kita sentuh je kita rasa macam scary tau. Kita akan cuci tangan, kita akan pakai something untuk elak bakteria kan. Betul, kita melakukan pencegahan pencegahan tu sangat penting. Dari segi pembasuhan tangan, menggunakan sanitizer dan juga jika sekiranya ada kontak kan rapat dengan pesakit-pesakit yang kita suspek penyakit virus, contohnya kayak HFMD ataupun chickenpox, kita perlu segera membasuh tangan dan juga kita perlu ada kita lupa je konsep kuarantin jadi bila ada pesakit yang ada penyakit-penyakit ini, dia perlu kuarantin dan perlu seek treatment lah Okey, maknanya paling tepat sekali kita boleh katakan kebersihan itu harus diutamakan. Yes, betul. Okey, baik, kita nak berhenti pada seketika dan kami akan kembali lagi selepas ini. Tapi kita masih lagi dalam mood raya kan doktor kan? Betul, kita layan satu lagi lagu raya dari Faizal Tahir, Santai Raya tajuk lagu dia. Boleh Boleh. Okey, baik, terus lagi bersama-sama dengan kami walau di mana jua anda berada, terus layan Selangor FM. Baik, Radio Malaysia Selangor FM 100.9. Baik, terima kasih kepada anda yang jadikan Radio Selangor FM selaku radio nombor 1 untuk orang Selangor. Baik, kita masih lagi dalam Baik, Selangor FM 100.9. Baik, terima kasih juga untuk anda yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk Yul, terima kasih untuk Eri. Kita juga ada
Johari juga terima kasih untuk rakan-rakan kita yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami. Mizi Jepun, terima kasih hadir dari Melaka untuk terus menemani kami walau di mana jua anda berada, dan anda juga boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik di www.rtmklik.gov.my. Terima kasih untuk Brother Riz juga. Baik, sambil-sambil anda dengarkan kami juga menerusi RTM Klik dan juga frekuensi. Anda juga boleh follow kami di TikTok kita sekarang. Okey, TikTok kami mudah saja kata caranya, iaitu Serangga FM 100.9. Okey, baik, kita masih lagi nak berkongsikan dengan anda mengenai perisai semula jadi yang perlu dijaga khususnya pada kulit lah sebenarnya. Kita masih lagi bersama dengan yang berusaha Dr. Sabrina binti Abdul Wahab, merupakan pakar perunding perubatan dan juga pakar kulit dari Dermatologist UiTM Private Specialist Center UPSC. Okey, baik, tadi dah pun kita kongsikan bermacam-macam sebenarnya apa sebenarnya itu kulit, dan apa sebenarnya kalau kulit utama tu kalau kita ikutkan kita ada apa orang panggil epidermis kan. Ini yang kita perlu tahu adalah lapisan atas. Kalau ikutkan kulit orang Asia pun warna kulit pun tak sama, jenis kulit pun tak sama, betul doktor? Betul. Jadi orang Asia ni kulit dia kita panggil peringkat 3 dan 4, Fitzpatrick klasifikasi 3 dan 4. Jadi kulit kita nak berbanding dengan Caucasian iaitu di kawasan Caucasian lah, Mat Saleh dan sebagainya, dia kulit 1 dan 2. Jadi kita kata kita 3 dan 4 ni, faktor kulit tu, penjagaan tu pada UV pun perlu juga maksudnya ada perbezaan jugalah sebenarnya. Ya, betul. Kalau ikutkan kata jenis-jenis kulit ada banyak ke? Contoh macam international punya 1, 2, kita Asia 3, 4. Dan ada berapa banyak jenis? Dan 5 dan 6 kepada kulit yang lebih gelap lah. Yang paling gelap nombor 6 lah. Ya, betul. Okey, baik. Maknanya kita ni tengah-tengah, sedang-sedang saja, betul kita adalah kulit yang kita panggil coloured skin lah. Maknanya kulit-kulit yang kata cantik lah juga betul. Untuk Asia Okey, baik doktor. Tadi kalau kita ikutkan, kita dah pun berkongsikan pelbagai info lah mengenai yang kata perisai semula jadi yang perlu dijaga. Yang paling penting sekali utama adalah kebersihan. Ini yang kita perlu praktikkan. Dan doktor, mungkin kita nak ulas sedikit lah mengenai isu semasa kan yang berlaku letupan gas di Putra Heights sendiri. Kalau ikutkan, ada juga lah saya terbaca kalau kita terkena kebakaran ataupun melecur di kulit kita, yang paling penting sekali jangan basuh. Ini adalah fakta ataupun auta, doktor. Okey, jadi jangan letak something. Pertama sekali kita perlu elakkan kawasan yang berhaba tu lah. Alihkan badan kita daripada kawasan berhaba. Contohnya macam you cakap tu, bahagian kalau let's say ada kebakaran ke, maksudnya letupan gas. Okey, jadi seperti kes di Putra Heights tu, kita simpati dengan mangsa-mangsa yang terlibat dan kita cuba untuk mengulurkan bantuan lah sekiranya mereka memerlukan kaunseling dan sebagainya. Jadi letupan gas ni ialah sejenis chemical dan apabila pesakit tersebut ada kontak dengan chemical ni, dia seperti melecur kulit tersebut. Jadi ada peringkat-peringkat melecur tu. Jadi peringkat pertama ataupun kedua, betul, tahap-tahap tu sendiri. Jadi sekiranya macam you bagi tahu kan ada tentang basuh. Yang pertama sekali memang kalau peringkat pertama masih boleh basuh, tapi bukanlah dengan air yang sangat sejuk, tetapi alirkan air yang seperti suhu bilik. Jadi suhu bilik, suhu pipe tu alirkan air, dan juga sekiranya ada kotoran perlu dibersihkan kawasan tu. Dan kemudian perlu sapu antiseptik. Sekiranya kulit tu terbuka, perlu tutup dan segera mendapat rawatan di klinik terdekat ataupun di hospital. Dia bergantung. Jadi kalau peringkat 2 dan 3, dia lebih dalam. Contohnya kita kata lapisan tadi epidermis kan. Jangan libatkan dermis juga. Jadi bagi peringkat ini lebih dalam. Jadi sakitnya akan sakit. Dia akan sakit dekat bahagian tu sebab kulit kita penuh dengan saraf jadi sakit ni akan menyebabkan sakit ni akan perlu dapatkan rawatan segera di hospital. Jadi yang sebaiknya sekiranya kawasan tu menyeluruh, melibatkan sendi, wajah, perlu seek treatment segeralah di hospital. Dan sekiranya kalau macam mereka ni macam melecur kan, maknanya risiko untuk dijangkiti kuman tu pun agak cerah juga betul. Jadi kulit tu bila kita hilang lapisan atas ni, epidermis tadi. betul. Jadi
kita tak ada barrier tu dah. Jadi bakteria boleh masuk. Yes. Okey, maknanya kalau cara penjagaan tu bagaimana? Adakah mereka ni kena sentiasa letak ubat ataupun kena tertutup ke bagaimana? Okay, pertama sekali perlu letak antiseptik lah dekat bahagian tersebut. Terbuka tadi tu. And then kita perlu make sure dia ada tutup lah. Cuba tutup dia tak boleh yang jadi semelekat. Dia panggil non-adhesive type of dressings. Jadi kalau penjagaan luka ni, dressing ni sekiranya sakit tu tidak dapat buat sendiri, perlu ada pakar ataupun expert lah di klinik yang buat pencucian luka ni. Kenapa? Sebab dia boleh menyebabkan kulit tu sendiri lambat sembuh kalau tindakan tu tak betul. Jadi tindakan yang pantas dan tepat tu penting. Baik, apa pun dapatkan dulu rawatan. Lepas tu terus pergi ke hospital berdekatan lah. Okey, baik doktor. Itu yang berlaku di Putra Heights baru-baru ni kan. Kalau kita cakap mengenai kecelakaan ni kan doktor kan, orang ada patah mengatakan kata malam tidak berbau. Kalau malam tu berbau senang kita nak hidup doktor untuk kita mengelak sesuatu kejadian tu. Okey, sedikitlah yang mungkin kita boleh kongsikan. Sekiranya kita ni kadang-kadang bila duduk kat dapur kadang-kadang terkena minyak. Ini biasa berlaku kadang-kadang macam semalam saya ada interview kata kita punya perspektif ikon ni. Dia pernah kuali yang dia masak terkena kaki, jatuh tu. Kuali panas tu, minyak panas tu terkena kaki dia. So melecur. So kalau sekiranya benda tu berlaku, apa agaknya yang kita sebagai yang tak tahu apa-apa ni nak lakukan yang pertama doktor? Okey, pertama sekali alihkan tangan tersebut atau kaki tersebut daripada haba Okey, kepanasan itu sendiri. Ya, betul. Dan kemudian kita perlu make sure ada aliran air. Aliran air tu air yang suhu bilik selama 15 hingga 20 minit kita di kawasan. Biarkan. Ya, alihkan air ke kawasan dekat kawasan yang terbakar. Ya, betul. Dan kemudian jangan pecahkan sekiranya ada lepuh Jangan kulit tu ada menjadi lepuh. Okey, maksudnya macam ada ketulan-ketulan tu lah. Apa? Blister ataupun lepuh lah dalam bahasa Melayu Jadi kawasan-kawasan tu kita jangan pecahkan. Kita perlu buat skin dressing. Yang saya nasihatkan sekiranya tak dapat buat skin dressing sendiri, pergi ke klinik terdekat untuk buat skin dressing tersebut. Okay. Masalahnya ialah penyembuhan pula jadi ambil masa berminggu lah untuk grade 1 peringkat 1. Cuma kemudian dia akan jadi parut. Jadi parut ni kita perlu jaga supaya dia tidak parut tu tidak serius dan juga you perlu tengok treatment apa pula untuk parut ni. Jadi ada treatment dia, contohnya silikon gel untuk parut ni. Yang ni boleh didapati di pasaran juga. Boleh berjumpa doktor untuk mendapatkan treatment. Dan sekiranya parut ni besar seperti keloid, kita boleh lakukan suntikan, iaitu suntikan steroid di bahagian parut tersebut yang seperti keloid yang tebal. Okey doktor, tapi ini saya tak tahu sama ada doktor pernah dengar ataupun baru pertama kali dengar, ada yang mengatakan okey, kalau terkena minyak panas, terkena benda bahan lecur lah, lebih kurang macam tu, you kena sapu kicap, you kena sapu ubat gigi, apa lagi, margarine. Ini adalah fakta ke auta sebenarnya? Kadang-kadang kita pun rasa macam ya je diorang ni kan, betul ke tidak doktor? Okey, apa pendapat you? Saya rasa macam merapu sangat lah. Jadi benda-benda ni akan menyebabkan kulit tu tercemar kawasan tu. Jadi yang kuman masuk bakteria dan penyembuhan. Kadang-kadang bahan-bahan ni sendiri dia akan menyebabkan kulit tu berhaba juga Jadi kita tak nak ada gangguan bagi suhu bagi kulit kita. Untuk penyembuhan ideal, suhu perlu tepat, kawasan perlu bersih. Nanti kulit tu akan berparut. Yang ni kita perlu elakkan. Ini tak nak parut, dia nak hilangkan parut tu agak lama juga ambil masa. Okey, baik. Kan kita dah tahu dah pun ini sebenarnya bukan fakta tapi auta ataupun orang kata petua orang lama-lama lah. Senang cerita doktor Ya, itu petua yang tengok macam mana lah. Ada yang perlu kita tapis, tengok macam mana apa yang perlu apply. Yang saya kurang pasti tu yang apa tu, ubat gigi Ubat gigi benda tu dalam kata ada mil kan. You rasa macam lagi pedih kot. Ya, mungkin dia akan lagi iritasi pada kulit tu. Kan. Saya kalau dengar macam ni saya jadi scary lah doktor. Okey, baik, kita nak berhenti seketika. Kami akan kembali lagi bersama dengan anda. Tapi kita layan dulu. Ini adalah lagu persembahan dari Kulit Tersingkap, kini Rahsia Tersembunyi. Baik, rahsia-rahsia mengenai kulit kita dah pun orang kata huraikan untuk anda. Mungkin ada juga persoalan yang nak anda tanyakan terus. Boleh bersama-sama dengan kami menerusi TikTok Selangor FM sendiri, Selangor FM 100.9. Terima kasih untuk anda, Brother Riz, Eri juga terima kasih. Okey, jom kita layan dulu. Ini dia. Terus layan Selangor FM.
Baik, Selangor FM 100.9. Baik, terima kasih juga untuk anda yang masih lagi terus bersama dengan kami. Baik, terima kasih juga untuk Eri. Katanya, terima kasih doktor pencerahan dan juga penerangan tentang kulit hanya di Selangor FM. Okey, baik. Kan apa yang telah pun doktor kongsikan dengan kita dapatlah menjadi asbab kita dah pun tahu sebenarnya antara fakta dan juga auta. Okey, baik doktor. Kita nak tahu juga kalau kita cerita mengenai kulit ni, sebenarnya kulit ni dia banyak kata lapisan sebenarnya. Macam kita sedia maklum, yang paling atas sekali epidermis. Mungkin kita nak tahu jugalah antara penggalasan tahap lecur ini sendiri. Macam doktor kata tadi, di mana lecur ni pun dia ada berperingkat. Mungkin dalam peringkat-peringkat ni apa agaknya yang kita sebagai orang kata yang normal kita kena tahu ataupun kita kena cakna sebenarnya. Sekiranya lecur ni kalau kita lihat, biasanya kita akan lihat dengan orang kata mata kasar kita lah. Ya, betul. Kan, bila kita lihat lecur tanda merah-merah tu, dia tahap berapa tu doktor? Okey, jadi tahap pertama ialah bila epidermis yang terlibat kulit ni. Jadi kulit tu jadi merah dan pedih. Macam kita dapat sunburn. Itu contoh dia. Kulit terbakar tu. Ya, betul. Contohnya kita pergi ke pantai. So itu peringkat 1. Jadi kadar sembuhan dia dalam masa 1 minggu kan. Ambil masa, cuma kena ada prihatin lah tentang penjagaan kulit tu sapukan pelembab. Ya, betul, kena konsisten. Okey, bila tahap kedua dan ketiga ni dia ada lapisan epidermis dan dermis yang terlibat. Jadi di dalam epidermis kita dah bincangkan. Dermis ialah lapisan yang lebih dalam tu. Dan di peringkat 2 dan 3 bila ada lepuk, kebasahan kulit. Jadi kulit tu nampak seperti terkopik dan dia ada rasa sakit pada kulit tu. Okey. Dan peringkat ketiga you boleh rasa yang sakit tu sebab dia tak ada rasa sakit dah sebab saraf tu dah ada rosak kat bahagian tu. Sebab kulit kita ada mengandungi kawasan saraf Jadi bila lebih dalam, contohnya dia ada contoh-contoh lah bahan-bahan kimia yang boleh menyebabkan injury yang lebih dalam Contohnya asid. Jadi bila kulit ni tidak dapat digantikan, dia perlu ada penggantian dengan pembedahan plastik, pembedahan plastik ataupun rekonstruktif. Ini melibatkan juga skin grafting seperti kita ada dikabarkan sebelum ni kecederaan asid pemain bola jadi perlu ada skin grafting dan kulit tu mungkin berparut juga. Maknanya masa yang dia ambil juga untuk sembuh tu pun makan masa lagi panjang. Makan masa lama dan juga tahap keempat ni bila tisu tu lebih dalam melibatkan otot dan tulang. Jadi kes seperti ini perlu dirawat di ICU di kritikal lebih kritikal. Yang penting juga bila kita tak ada kulit ni kita perlu gantikan hidrasi. Jadi di hospital hidrasi ni boleh digantikan dengan masuk drip untuk menggantikan balik kehilangan air di kulit kita. Okey, kan baru kita faham sebenarnya antara proses-proses itu sendiri Okey, kalau kita cakap mengenai orang kata tahap-tahap orang kata kulit itu sendiri, mungkin cara penjagaan dia pun saya kira berbeza juga cara kita nak menjaga, betul tak? Okey, untuk penjagaan kulit rutin Okey, melecur ialah satu masalah kulit tetapi bagi rutin kulit yang kita perlu jaga apa rutin harian yang kita amalkan? Adakah kita buat ke tak buat ke, macam mana apa tu dia buat harian bangun pagi, apa yang first kali kita akan buat dulu? Biasa kita akan cuci lah contohlah kalau biasa muka lah kan, kita akan cuci muka, mandi. Itu yang biasalah kot. Okey, pencucian tu dari segi apa yang sesuai sebenarnya? Okey. Air yang bersih saja. Okey, air yang bersih. Okey, jadi kita tahu kulit kita ada minyak dan dia panggil sebum Jadi pencucian ni kalau kita boleh gunakan cleanser pencuci muka yang sesuai untuk kulit kita. Apa jenis kulit kita? Kalau kulit kita jenis sensitif, dia ada jenis pencuci yang jenis gel, krim. So kita kena tengok balik apa jenis kulit yang kita ada. Dan produk-produk di luar sana banyak pilihan. Cuma kita kena tengok balik, semak label. Semak label, tengok apa ingredient dia. Contohnya let's say kalau produk tu tidak mengandungi bahan kimia jadi dia akan tulis di label tu lah paraben free, fragrance free. Jadi kita perlu cakna benda-benda yang kita semak balik produk yang kita gunakan tu.
Okey, itu tentang pencucian. Kemudian kita perlu melembapkan kulit. Okey, itu yang kita kena pakai pelembap. Ya, pelembap kulit ni perlu disapukan 2 kali sehari. Tidak kira kulit tu berminyak ke. Dia ada jenis-jenis kulit dia. Tujuan pelembapan ni ialah supaya kulit tu tidak merekah dan anjal. Jadi jenis-jenis dia, kalau kulit jenis berminyak, dia ada jenis pelembap yang sesuai. Jenis gel base, cream base, lotion base. Banyak pilihan bergantung kepada jenis kulit. Jadi ini adalah makluman yang penting lah. Kadang-kadang kita kurang mahir. Asal boleh je lah. Dia kata asal boleh je lah. Okey, itu antara cara macam mana kita nak jaga penjagaan harian kita lah. Lagi-lagi mengenai epidermis kita ataupun kulit yang paling utama sekali ataupun kulit paling asas sekali, atas sekali. Okey. Mungkin doktor nak sambung lagi ke? Ya, jadi the next step is kalau kita keluar daripada rumah ataupun di rumah, betul. Dari segi UV protection ni perlu di luar dan di dalam juga, sebab kita ada visible light, kita ada lampu, cahaya. Kita kan pakai doktor. Kita advise lah. Contohnya you ada UV light from komputer, handphone dan sebagainya. So apa-apa visible light ni dia ada juga sunscreen yang boleh protect daripada visible light. Ini antara perkara-perkara yang penting. Betul. Kita jangan pandang enteng lah sebenarnya. Sebab pencegahan dari awal kita dapat elakkan pigmentasi pada kulit. Kita jangan tunggu sampai lambat. Jadi pigmentasi tu bila dah ada, pencegahan tu inilah kena bagi treatment. Treatment pula dari segi serum dan sebagainya lah, untuk target fokus kepada masalah kulit. Contohnya kalau pigmentasi, dia ada serum yang sesuai untuk pencerahan kulit tersebut. Dan juga kalau ada jerawat, dia ada treatment dia. Treatment dia dari segi treatment jerawat ni semua boleh didapati perlu dipegang pakar. Okey, baik. Itu orang kata jangan sampai keluar jeragat. Antara faktor yang agak susah juga kita nak pulihkan, doktor. Ya, betul. Jadi yang lebih baik ialah kita melakukan pencegahan. Lebih baik. Okey, doktor. Itu kalau kita cakap mengenai yang kata luaran. Kalau dalaman pula bagaimana? Contohnya dari segi makanan ke, minuman ke, macam mana? Okey, untuk masalah jerawat ni, masalah utama dia ialah sebenarnya kalau let's say makan makanan yang berminyak, makanan yang manis, dia panggil high GI food. High GI food ni sebenarnya dia boleh menyebabkan jerawat tu makin teruk. Jadi ada faktor-faktor makan kita supaya di Syawal ni kan. So banyak makanan istimewa. Ya, betul. Jadi pengurangan dari segi makanan ni akan mencegah jerawat ni sendiri. Yang kita selama ni kurang cakna, kurang prihatin kan bahagian ni. Asal boleh orang kata. Kalau dari segi minuman pula macam mana? Kita kena banyak lebihkan air, yang kata air mineral lah, air masak lah. Okey, air masak cara ialah kita perlu minum 8 gelas sehari sebenarnya walaupun kita berbulan berpuasa, kita boleh arrangekan minum, kita nak puasa 6 make sure 8 gelas sehari. Okey, baik. Itu antara boleh dikatakan orang kata tips-tips jugalah yang kita dah kongsikan bersama-sama dengan anda kan. Okey, baik, kita nak berhenti seketika sekali lagi, dan selepas ini kami kembali lagi bersama dengan anda. Disebabkan kita masih lagi dalam bulan Syawal kan. Hari ini kita masih lagi dalam mood raya. Hari ini baru masuk 10 Syawal. Jom kita bersama dengan Dato' M. Nasir untuk anda satu hari di Hari Raya. Terus lagi on point bersama-sama dengan kami, Radio Selangor FM, Radio nombor 1 Orang Selangor. Baik, Selangor FM 100.924 minit petang. Berbaki lagi berapa minit saja lagi untuk kita berada dalam ruangan iSihat, dan pastinya banyak informasi yang telah pun dikongsikan oleh yang berusaha Dr. Sabrina Abdul Wahab, dan insya-Allah akan banyak lagi perkongsian menarik yang kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Tapi sebelum itu, doktor, mungkin kita nak tahu juga lah kan, kalau kita cakap mengenai kulit ni, rata-ratanya untuk orang kata pemulihan sesuatu kulit kan memang agak payah lah sebenarnya, diikut jenis kulit itu sendiri. Macam tadi kita borak-borak tu, tahap itu sendirilah sebenarnya. Mungkin kita nak tahu juga pemulihan kulit selepas cedera tu, kalau kita ikutkan dia ada berapa step, doktor? Ya, ambil masa jadi kita nampak kadang-kadang kita selepas satu kecederaan kulit ambil masa berminggu ada setengah jenis warna kulit jugalah sampai bertahun tu. Jadi parut ni adalah satu masalah kulit juga kita panggil pigmentasi kita panggil post inflammatory hyperpigmentation. Jadi bila kita ada masalah ni, dia perlu ejen-ejen lain lah seperti serum dan sebagainya yang boleh juga membantu untuk mengurangkan warna yang pigmentasi yang berlaku
berlaku tersebut. Okey, contohnya kalau macam contohlah orang tu kulit dia macam tank. Lepas tu dia terkena kata melecur lah, dia akan berbeza warna kulit tu. Ya. Tapi untuk dapatkan kulit sama asalnya susah tak? Okey, pertama sekali perlu cukup pelembap. Pelembap perlu pakai harian dan kemudian hidrasi. Dan you kena tengok balik masalah kulit tu adakah dia berparut, scarring. So scarring ni ada jenis-jenis dia. Either dia hypertrophic scar, parut tu tebal, ataupun keloid. Keloid ni berupa yang dia keluar daripada kawasan parut tu. Jadi bila dapat parut ni kena perlu jumpa dengan doktor pakar sebab ada treatment dia. Contohnya suntikan pada bahagian parut tersebut, iaitu suntikan steroid. Ataupun menggunakan gel, silikon gel yang boleh diletakkan pada bahagian parut itu. Pigmentasi adalah suatu faktor yang lain lah, yang tu ambil masa untuk dia recover. Okey, baik. Itu antara sedikit lah yang kami sempat kongsikan bersama-sama dengan anda. Dan tadi dah pun kami kongsikan juga bersama dengan anda kan mengenai fakta dan juga auta tadi tu. Dia lebih kepada auta lah sebenarnya. Itu bukan fakta lah sebenarnya. Kalau fakta apa pun kita kena berjumpa dengan doktor pakar. Lagi-lagi doktor pakar kulit lah khususnya untuk kita tahu jenis-jenis kulit kita sebenarnya, dan juga antara rawatan juga yang diperlukan. Betul doktor? Ya betul. Jadi kalau let's say ada persoalan, sila berjumpa dengan doktor pakar kulit ya. Kami berada di klinik dan juga di ITM Private Specialist Center. Okey, baik. Dekat sini insya-Allah segala masalah kulit anda dapat diselesaikan. Okey, baik doktor, kita dah pun sampai di penghujung siaran sebenarnya. Mungkinlah sedikit you rasa mungkin ada juga antara harapan untuk mereka di luar sana yang mungkin sekarang ni mengalami situasi yang kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Kadang-kadang mereka ni kadang malu untuk ke hadapan sebab mungkin ada juga kulit yang mungkin tak berapa nak, orang kata yelah mungkin pernah berlaku sesuatu pada mereka tapi mereka malu untuk berhadapan. Sebab kulit ni kadang-kadang dia boleh sembuh doktor kan. Dia bukan adalah satu penyakit yang tidak boleh sembuh. Betul doktor? Ya, kulit ni, masalah kulit ni dia ada berbagai jenis kulit. Dia radang, ada yang jenis penyakit keturunan jugalah seperti eczema dan psoriasis Jadi semua penyakit kulit ni ada treatment dia. Ya, betul. Maknanya anda datang sahaja insya-Allah ada solusi dan juga jalan untuk diselesaikan. Betul doktor? Betul. Okey, baik penutup bicara kita untuk petang